Okey, tarikh yang sama 10 Mei 2026. Kita akan tanam satu lagi pokok. Cuma ID kita tak tahu tapi dia ada tagging warna merah di beg dia. Jadi kita kena pergi kat nursery tu tanya ni ID apa. Nanti kita buat tagging balik. Dah lubang dah kedudukan dia. Tu tangki kita. Dan duri hitam ada kat atas tangki tu. Kat atas tangki tu. Dan di berhampiran dengan ada satu pokok 5 purut sini. Ada pokok jambu belah sini. Jadi kita nak tanam dia. Dia setentang dengan pokok duri hitam Duri hitam. Ni duri hitam. Ni tangki air, duri hitam atas dia. Okey. Kita akan tanam Cuma ID kita tak tahu apa. Tapi dia ada tanda polybag. Kat polybag dia ada tanda warna merah tu. Jadi kita akan tanam. Semoga dia akan membesar. Kita dah potong dia bawah, pak akar dia. Dia nak pergi dah ni. Sebaik kita dah start tanam. Dah ugi kita Okey, alhamdulillah. Semoga terusnya membesar. Okey, alhamdulillah kita dah tanam. Sekarang kita nak protect pokok ni dengan batang bertam keliling kita tanam. Kita letak batang bertam sama macam pokok duri hitam tadi sebagai protection. Okey. Semoga dia cepat membesar dan kita boleh menuai hasilnya. Amin amin ya rabbal alamin.